Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Tragedi di Turin, Juventus menang tapi tersungkur. Juventus hampir melangkar keajaiban di Liga Jora-Jora sebelum disingkirkan oleh pasukan Galatasaray dalam aksi drama 120 minit. Membawa defisit 5-2, Juventus bangkit garang menerusi penalti Manuel Locatelli, disusuli gol Federico Gatti dan Weston McKennie untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan meskipun bermain dengan 10 orang selepas Lloyd Kelly dilayangkan kad merah. Namun kelebihan pemain dimanfaatkan sepenuhnya oleh Galatasaray. Victor Osimhen dan juga baris Alpe Yilmaz memadamkan sisa perjuangan The Old Lady. Walaupun menang 3-2 pada malam itu, Juventus tetap tersingkir dengan agregat 7-5. Juventus menang pertempuran tetapi kalah dalam peperangan akibat kesilapan diri sendiri. PSG marah, Monaco bunuh diri di Paris. Juara bertahan iaitu pasukan Paris Saint-Germain mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Liga Jora-Jora Eropah selepas menyingkirkan pasukan Monaco dengan agregat 4-3. Monaco pada mulanya mengejutkan tuan rumah menerusi jaringan Aklioche, namun impian mereka berkecai selepas Mamadou Koulibaly dilayangkan kad merah pada minit ke-60 akibat kecuaian disiplin. PSG tidak menunggu lama untuk menghukum lawan menerusi Kapten Marquinhos sebelum bintang Georgia, Vicha Kvaratskhelia, meledak gol kemenangan. Walaupun Jordan Teze merapatkan jurang di masa kecederaan, ia sudah terlambat. Monaco pulang dengan penyesalan, manakala PSG kini menanti sama ada pasukan Chelsea ataupun Barcelona sebagai mangsa seterusnya. Keajaiban bergamur, Atalanta benamkan Dortmund. Atalanta melakar miracle bola sepak apabila bangkit daripada defisit 2 gol untuk menyingkirkan pasukan Borussia Dortmund dengan agregat 4-3. Rafaela Palladino membuktikan taktikalnya masih berbisa apabila mereka berjaya meratah wakil Jerman itu 4-1 di laman sendiri, sekaligus menamatkan rentetan 3 kekalahan berturut-turut mereka dalam kejohanan ini. Drama memuncak apabila Lazar Samadzic tenang menyempurnakan penalti di saat akhir untuk melengkapkan kebangkitan epik tersebut. Walaupun kehilangan tonggak seperti di Ketalare, kepulangan Scamacca memberikan impak besar buat serangan Atalanta. Dortmund pula pulang dengan 1000 sesalan, dihukum oleh kebangkitan luar biasa kelab kerdil Itali ini. Keadilan buat Vinicius, Real Madrid hantar pulang Benfica. Real Madrid mengesahkan kemarahan kepusingan 16 terakhir selepas menewaskan pasukan Benfica 2-1, agregat 3-1 dalam perlawanan yang penuh emosi. Vinicius Junior menjadi mangsa perkauman Gianluca Prestiani pada perlawanan pertama, membuktikan kelasnya dengan meledak gol pertama pada minit ke-80. Prestiani pula hanya mampu menonton dari luar selepas digantung perlawanan akibat kelakuan jeleknya. Tanpa kilat Mbappe, Madrid sempat cemas apabila Rafa Silva mengejutkan Bernabeu, namun Aurelien Tchouameni pantas menyamakan kedudukan. Walaupun Benfica mempamerkan tentangan sengit, kualiti individu Vinicius Junior menjadi pemisah. Madrid kini bersedia untuk berdepan sama ada pasukan Manchester City ataupun Sporting, manakala Benfica pulang dengan reputasi yang tercalar. Kepulangan si Raja, Chelsea intai peluang sambut Ronaldo. Gegasi London iaitu pasukan Chelsea dilaporkan sedang memantau rapi kemeluk Cristiano Ronaldo bersama pasukan Al Nassr selepas spekulasi bertiup kencang bahawa legenda Portugal itu mahu meninggalkan Arab Saudi. The Blues merupakan antara segelintir kelab elit dunia yang mempunyai poket tebal untuk merealisasikan perpindahan mega ini. Bukan sekadar pengukuhan jentera serangan, pengurusan Chelsea melihat kehadiran Ronaldo sebagai lubuk emas komersial yang mampu melonjakkan jenama kelab ke tahap luar biasa. Adakah ini satu pelaburan taktikal yang bijak ataupun sekadar strategi pemasaran terdesak? Yang pasti, jika Ronaldo kembali ke Liga Perdana Inggeris, Stamford Bridge bakal menjadi pusat perhatian dunia sekali lagi. Barcelona intai The Butcher, Lisandro Martinez ke Camp Nou.
Barcelona dilaporkan yakin bahawa pertahanan kental Manchester United, Lisandro Martinez, berminat untuk menyertai gegasi Katalan itu pada jendela perpindahan musim panas ini. Kelab bimbingan Hansi Flick itu melihat peluang keemasan untuk menyambar pemain antarabangsa Argentina tersebut, memandangkan kontraknya di Old Trafford kini menghampiri tahun terakhir. Pihak pengurusan Barcelona percaya Manchester United mungkin terpaksa melepaskan The Butcher dengan harga yang lebih rendah berbanding membiarkannya pergi secara percuma pada tahun hadapan. Kehadiran Martinez bukan sahaja bakal memperkukuh benteng pertahanan, malah memberikan dimensi baru dalam corak permainan possession based Barcelona. Adakah United bersedia melepaskan general pertahanan mereka ataupun Barcelona sekadar menjual angan-angan kosong? Spurs pecah tabung, struktur gaji rigid bakal dimasukkan. Pemilik Tottenham Hotspur bersama pengarah sukan, Johan Lash, dilaporkan sedia melakukan rombakan drastik dengan melubangkan struktur gaji kelab yang selama ini sangat ketat. Langkah berani ini adalah sebahagian daripada pelan pembinaan semula skuad secara besar-besaran pada musim panas ini, dengan syarat Spurs berjaya mengelak daripada tersingkir ke divisyen bawah. Setakat ini, Spurs mencatatkan bil gaji terendah dalam kalangan kelompok Big Six dengan jumlah 222 juta pound, iaitu hampir separuh daripada pembelanjaan Manchester City, iaitu 413 juta pound. Keputusan ini menandakan berakhirnya era berjimat cermat demi menarik bintang bertaraf dunia ke London Utara tersebut. Adakah ini permulaan kebangkitan Spurs sebagai pencabar kejuaraan ataupun sekadar perjudian kewangan yang berbahaya? Misi tebus maruah, Onana nekat rampas semula tahta United. Andre Onana dilaporkan tidak mahu menyerah kalah. Penjaga gol yang kini dipinjamkan ke Trabzonspor itu nekat untuk kembali ke Old Trafford pada Mei ini bagi merampas semula posisi penjaga gol nombor 1 Manchester United. Beliau percaya tempoh buangan di Turki telah mematangkan permainannya dan sedia untuk membuktikan kredibilitinya sekali lagi. Walaupun sebelum ini dihantui kritikan hebat akibat kesilapan berprofil tinggi, Onana yakin bahawa beliau masih mempunyai masa depan di bawah pengurusan Manchester United. Adakah kepulangan ini bakal menjadi satu kebangkitan epik buat bintang Cameroon itu ataupun sekadar satu lagi babak ngeri buat peminat The Red Devil yang sudah mula selesa dengan pilihan sedia ada? Misi 100 juta. 3 sebab Real Madrid mimpi miliki Vitinha. Real Madrid kini mempunyai alasan kukuh untuk memasang impian menyambar arkitek tengah pasukan PSG, iaitu Vitinha. Laporan mendedahkan wujudnya perjanjian sulit antara pemain itu dan juga PSG yang membenarkannya pergi jika terdapat tawaran mencecah 100 juta euro. Ini adalah lampu hijau terbesar buat Florentino Perez untuk membawa general Portugal itu ke Bernabeu. Hubungan antara Madrid dan juga PSG yang sebelum ini panas akibat isu Mbappe kini dilaporkan semakin pulih hasil rundingan matang antara Perez dan juga Nasser Al-Khelaifi. Vitinha juga dikatakan sudah bersedia untuk mencari cabaran baru selepas menamatkan kitaran hebatnya di Paris. Adakah Vitinha bakal menjadi pengganti jangka masa panjang buat Modric atau adakah tanda harga 100 juta euro ini terlalu mahal untuk seorang pemain tengah? Pilihan 30 juta euro, Barca nekat buru Rashford. Gegasi Katalan iaitu pasukan Barcelona dilaporkan telah menunjukkan kemajuan positif dalam rundingan terma peribadi bersama Marcus Rashford bagi perpindahan tetap pada musim panas ini. Rashford yang kini dipinjamkan ke Camp Nou nampaknya telah memenangi hati pengurusan Barca yang kini mahu mengekalkan bintang England itu secara kekal di Spanyol. Bagaimanapun, Manchester United tetap dengan pendirian tegas, tiada diskaun untuk klausul beli bernilai 30 juta euro. Walaupun Barca bergelut dengan isu kewangan, United enggan berganjak daripada nilai tersebut memandangkan prestasi Rashford yang kembali meningkat. Adakah Barcelona akan sanggup memecahkan tabung demi Rashford ataupun United bakal melihat kepulangan penyerang mereka ke Old Trafford? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.